Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Cik Amalia? Waalaikumsalam. Ya, saya Cik Amalia. Saya Cik Adrana ini daripada syarikat Gloss and Glow. Saya menghubungi Cik untuk memaklumkan bahawa Cik telah berjaya untuk hadir ke temuduga bagi jawatan eksekutif pemasaran digital. Tahniah saya ucapkan. Ya ke? Alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Untuk maklumat Cik, temuduga ini akan diadakan pada tarikh 19 September 2025, masa pada jam 9 pagi hingga jam 4 petang. Lokasi adalah di bilik persidangan tingkat 3, bangunan utama. Boleh saya tahu Cik boleh hadir atau tidak? Ya Puan, saya boleh hadir ke tarikh itu. Baiklah, kalau begitu Cik perlu membawa salinan resume terkini, sijil berkaitan dan dokumen penting yang telah saya emailkan. Okey, saya akan sediakan semua dokumen yang Puan minta. Terima kasih sangat-sangat Puan. Baik, sama-sama Cik Amalia. Kami nantikan kehadiran Cik. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor ini. Selamat maju jaya. Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Cik Pavitra? Ya, saya Cik Pavitra. Saya Cik Adrana Auni daripada syarikat Gloss and Glow. Saya menghubungi Cik untuk memaklumkan bahawa Cik telah berjaya untuk hadir ke temuduga bagi jawatan eksekutif pemasaran digital. Tahniah saya ucapkan. Untuk maklumat Cik, temuduga ini diadakan pada 19 September 2025, masa pada jam 9 pagi hingga jam 4 petang. Lokasi adalah di bilik persidangan tingkat 3, bangunan utama. Boleh saya tahu Cik boleh hadir atau tidak? Ya, saya boleh hadir. Baiklah, kalau begitu Cik perlu membawa salinan resume terkini, sijil berkaitan dan dokumen penting yang telah saya emailkan. Okey, saya akan sediakan dokumen itu semua. Terima kasih Cik. Baik, sama-sama Cik Pavitra. Kami menanti kehadiran Cik. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor ini. Selamat maju jaya. Oh, baiklah Cik. Assalamualaikum Puan, boleh saya masuk? Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Fika Citra. Saya Cik Nur Nabila. Ingin memaklumkan kepada Puan, sesi temuduga untuk jawatan eksekutif pemasaran digital akan berlangsung pada jam 9 dan akan berakhir pada jam 4 petang. Sesi temuduga ini akan dilangsungkan di bilik persidangan tingkat 3, bangunan utama. Puan dijemput hadir ke lokasi tersebut kerana sesi temuduga ini akan berlangsung sebentar lagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya akan ke lokasi seperti yang dimaklumkan. Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Panel. Saya Cik Nur Nabila yang bertugas sebagai urus setia program hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan kerana sudi menjadi panel sesi temuduga jawatan eksekutif pemasaran digital. Nama Puan, terdapat 5 orang calon yang ditemuduga dan seorang sahaja yang layak diterima. Sesi temuduga ini terbagi kepada 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi akan bermula pada 9 pagi sehingga 12 tengah hari, manakala sesi petang akan bermula pada 2 petang sehingga 4 petang. Sesi temuduga ini akan diberi masa kepada setiap calon sebanyak 30 minit seorang. Puan boleh melihat borang ini adalah merupakan dokumen calon, iaitu resume calon, borang permohonan calon, dokumen sokongan calon, dan ini adalah borang pemakahan yang perlu diisi oleh Puan. Setiap borang pemakahan ini adalah ada markah-markah tertentu yang perlu mengikut markah yang telah ditetapkan di borang ini. Itu sahaja daripada saya. Jika ada sebarang masalah atau keperluan, kamu boleh maklumkan kepada saya dengan segera agar sesi temuduga ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan diminta untuk tanda tangan borang kehadiran. Okey. Okey, Okey. terima kasih. Puan diminta duduk di sebelah sana. Terima kasih. Hai, Puan diminta isi borang kehadiran. Terima kasih. Puan diminta duduk di sebelah sana. Baiklah, hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat kepada semua calon
Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu, saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke syarikat Glow and Gloss kerana semua calon terpilih untuk sesi temu duga pada hari ini. Kami menghargai kehadiran semua calon yang hadir bagi sesi temu duga ini. Terutamanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya ialah Ajrana Auni, merupakan urus setia pada sesi temu duga pada hari ini. Sebelum memulakan, saya ingin memastikan bahawa semua calon telah tanda tangan borang pendaftaran. Jika belum, boleh memaklumkan kepada saya. Sesi temu duga ini adalah jawatan eksekutif pemasaran digital dan selamanya 5 orang calon. Dan di temu duga, namun waktu sesi temu duga akan bermula pada jam 9 pagi hingga jam 12 tengah hari pada sesi pagi. Manakala pada sesi petang akan bermula pada jam 2 petang dan dijaga berakhir pada jam 4 petang. Untuk maklumat kepada anda semua, giliran calon untuk ditemu duga mengikut senarai nama dan akan dipanggil oleh urus setia. Serta maklumat semua calon, keputusan temu duga akan dikeluarkan dalam tempoh masa 3 hari selepas sesi temu duga ini. Calon yang berjaya akan dihubungi dan diberikan email, manakala calon yang tidak berjaya tidak akan diberikan email. Diminta semua calon memastikan bahawa telefon bimbit berada dalam mood senyap sepanjang sesi temu duga dijalankan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau masalah, boleh memaklumkan kepada saya di meja pendaftaran. Saya akhiri kata saya dengan mengucapkan semoga berjaya kepada semua calon yang telah hadir pada hari ini. Dan saya doakan sesi temu duga ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Cik Amalia, sila masuk ke dalam. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum Puan, izinkan saya duduk. Ya, dipersilakan. Hai, nama saya Puan Afika Syakira binti Samsuri, merupakan panel temu duga untuk jawatan eksekutif pemasaran digital pada hari ini. Sebelum saya mulakan sesi temu duga ini, boleh awak memperkenalkan diri dan cerita pengalaman awak sedikit? Ya, boleh Puan. Nama saya Amalia binti Kamarudin, berumur 25 tahun. Saya berstatus bujang dan tinggal di Taman Banting Baru, Selangor. Saya merupakan alumni Politeknik Merlimau dan telah menamatkan pelajaran dalam bidang diploma pemasaran digital. Untuk maklumat Puan, saya mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang pemasaran digital selama 3 tahun dan bekerja sebagai eksekutif pemasaran digital. Baiklah, saya akan mulakan sesi temu duga ini dengan bertanya beberapa soalan kepada awak. Pertama, apakah yang awak faham tentang pemasaran digital? Bagi saya, pemasaran digital ni ialah salah satu usaha untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan platform digital seperti media sosial, email dan juga laman web. Ia juga berbeza dengan pemasaran tradisional kerana dia lebih mudah untuk diukur melalui data, contohnya kadar klik, pencapaian serta kadar penukaran pelanggan. Pada pendapat saya juga, pemasaran digital ni syarikat boleh menyasarkan audiens yang lebih spesifik, membina jenama dengan lebih cepat dan meningkatkan jualan. Okey, seterusnya, adakah awak tahu menggunakan aplikasi seperti Canva ataupun CapCut? Ya Puan, saya juga berpengalaman dalam menggunakan Canva untuk menghasilkan poster, bahan pemasaran, media sosial dan juga rekaan grafik yang menarik. Saya juga tahu menggunakan CapCut untuk mengedit video pendek, menambah teks, muzik dan efek bagi menjadikannya lebih menarik dan sesuai untuk trend di platform TikTok dan juga Instagram. Okey, boleh saya tahu bagaimana awak menulis posting di media sosial supaya dapat menarik pelanggan? Bagi saya, posting media sosial yang menarik perlulah ringkas, jelas dan sesuai dengan audiens yang disasarkan. Saya biasanya memulakan dengan tajuk atau ayat pembuka yang catchy untuk tarik perhatian, kemudian menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami serta visual seperti gambar atau video.
Saya juga akan menyertakan CAT to action seperti ajakan untuk komen, kongsi atau klik pautan. Selain itu, saya akan lihat trend semasa dan menggunakan hashtag yang relevan supaya posting lebih mudah dicapai oleh orang ramai. Jadi, sebelum saya akhiri sesi temu duga ini, awak ada apa-apa soalan untuk ditanyakan? Ya, ada Puan. Bagaimana cara pihak syarikat Puan mengukur kejayaan seorang pekerja? Kejayaan seseorang pekerja biasanya diukur melalui pencapaian KPI yang tetap seperti hasil kerja yang berkualiti, pencapaian sasaran, projek atau kempen serta sumbangan kepada peningkatan produktiviti syarikat. Selain itu, faktor yang seperti sikap produktif, kerjasama dalam pasukan, disiplin masa dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan juga penting untuk dinilai. Cik Pavitra, sila masuk ke dalam. Selamat sejahtera Puan, izinkan saya duduk. Boleh, sila duduk. Hai, nama saya Puan Afika Shakira binti Samsuri, panel temu duga untuk jawatan Eksekutif Pemasaran Digital. Sebelum saya mulakan sesi temu duga ini, boleh awak memperkenalkan diri dan cerita pengalaman awak sedikit? Ya, boleh. Nama saya Pavitra Perempuan Manikam, berumur 23 tahun. Saya telah menamatkan pelajaran dalam bidang Diploma Pasaran Digital di Universiti Teknologi Marak, Shah Alam. Saya pernah bekerja dalam bidang pemasaran digital selama 2 tahun dan mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengurus iklan berbayar. Boleh saya tahu bagaimana awak menulis posting di media sosial untuk menarik pelanggan? Saya akan mengguna ayat ringkas mempunyai ada gambar atau video yang menarik serta menambah call to add seperti klik sekarang atau mendapatkan sekarang. Sebelum saya akhiri sesi temu duga ini, awak ada apa-apa soalan untuk ditanyakan? Tiada Puan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kerana telah menghadiri sesi temu duga pada hari ini. Dan untuk maklumat awak, keputusan temu duga ini akan dikeluarkan dalam masa tempoh 3 hari selepas sesi temu duga dijalankan. Semoga awak berjaya. Sama-sama Puan. Assalamualaikum. Hai, boleh saya bercakap dengan Cik Amalia binti Kamarudin? Hello? Waalaikumsalam. Ya, saya Cik Amalia. Saya Cik Adriana Auni daripada syarikat Gloss & Glow. Terutamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menghadiri temu duga yang untuk jawatan Eksekutif Pemasaran Digital. Dengan sukacitanya saya ingin mengucapkan tahniah atas maklumat bahawa Cik Amalia telah berjaya dalam temu duga tersebut dan ditawarkan bekerja di syarikat kami sebagai jawatan Eksekutif Pemasaran Digital. Terima kasih sekali lagi Puan, saya amat menghargai peluang yang diberi. Saya tidak sabar untuk bekerja di syarikat Puan.